Bismillah. Kok penuh? Aduh. Tapi naik. Kita simpan dalam ni Masak lemak labu is done. Apa dia? Sekejap lagi tau ni. Okey, kita pergi ke kuah percik. Oh, kejap. Kita nak ni lah. Tepung. Tepung ni kita kena simpan perap sampai 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah minyak masak. Ni tepung ni kalau korang nak beli, korang boleh tekan beg kuning ni. Ni. Apa je yang tak ada dekat beg kuning Zara, semua ada. Semua ada. Sekarang beg kuning pun dah macam supermarket. Bukalah lampu luar. Saya nak buat pau kacang. Waalaikumsalam. Ni Apa tu? gula Melaka. Saya nak buat pau kacang, okey? Ya. Lapik dulu meja tu ya. Ya. Lepas tu bolehlah bawa pinggan. Okey. Ayam tu dah masak, sekejap je. Pau ni yang kita kena kena perap dia 40 minit ke sejam. Ni dah 5.30. Oops. Dalam tepung tu dah komplit semua ya. Kenapa beg tu warna beg kuning? Tak boleh tukar. Sebab dia demam kuning. Dia demam kuning, wak. Okey. Saya nak ambil kat kepala jap. Boleh ya? Okey. Bismillah. Belum top up, lepas berbuka lah baru top up. Sekarang puasa, kita setan-setan diikat. Terima kasih yang follow Zara. Terima kasih yang follow. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudi support Zara. Okay. Inti buat sendiri ke? Tak. Inti dia saya beli. Okey, untuk inti kacang merah saya beli. Beli siap-siap dekat kedai bakery. Assalamualaikum Zara. Kenapa Zara tak nak jadi kahwin tu tuang yang handsome? Tuang. Kenapa busybody tanya soalan macam tu Apa? Berapa tahun Kamu ni dari planet mana kamu ni? Puasa-puasa ni nak bertanya soalan-soalan. Kau sekolah ke tak? Kau sekolah ke tak? Handsome ke masalahnya? Ada.
Astaghfirullahalazim. Baru bangkit dari tidur ke? Yang tanya soalan yang bukan-bukan ni. AIA dia dah bagi semua. Dia dah bagi semua dah. Dia dah bagi semua komplit. Saya nak buat pau kacang. Pau kacang. Tunang dalam drama. Kamu ni cakaplah tunang dalam drama. Kamu ni. Kita ni sensitif soalan macam tu. Tanya soalan, biar penuh. Okey? Jangan sekerat-sekerat. Itu kena tengoklah pukul 6. Dari awal pun dah tahu perangai dia macam mana. Kan? Yang tidak-tidak soalan kamu ni. Kejap dia kena tambah. Yang ni, dia jadi macam ni, kita tambah minyak sikit. Dah ready ke depan TV? Dah ready ke depan TV? Saya meniaga online sahaja. Yang tanya-tanya bazar tahun ni, tahun lepas korang pergi ke? Tahun lepas korang pergi ke? Ni bagi dia kembang. Lepas ni kena simpan selama sejam. Sementara ni nak bangkit dari tidur, kita buat kuah percik. Disebabkan kakak saya dah sampai, biar dia buat sambungan. Dia ada kembang. Hello? Cuba tanya. Oh, betul ni. Pau kacang. Yang kakak saya buat. Mana kain buruk? Awak dah letak meja ke? Kalau nak tambah. Minyak awak dah letak? Dah. Korang berbuka apa hari ni? Saya duduk dengan family saya. Saya bukan sebatang kara. Saya ada family.